kadang-kadang mungkin agak sensitif benda ni. Orang mengagung-agungkan mazhab sehingga membagi gambaran yang jangan keluar. Jangan merdekakan fikiran kamu sehingga kamu berani keluar daripada bulatan mazhab ini. Dulu saya pernah tulis sekali, siapa nak mempelajari agama, mulakan dengan baca Sahih Muslim. Saya pernah tulis. Terjemahan Sahih Muslim, terjemahan dia sangat menarik. Kenapa Sahih Muslim? Sebab susunan dia bagus berbanding dengan Imam Al-Bukhari punya susunan, sebab tajuk tu Imam Bukhari yang letak. Zaman Imam Bukhari dah lama. Jadi memerlukan agak tricky sikit nak faham apa kaitan antara tajuk dengan hadis. Agak tricky sikit. Tapi Sahih Muslim sangat mudah. Sebab tajuk tu Imam Nawawi yang datang kemudian yang susun dan susunan mengikut bab. Terutamanya buku Sahih Muslim yang telah diterjemah dalam bahasa Indonesia sebelum ni. Sangat mudah nak baca. Bahasanya dekat dengan bahasa kita. Tajuknya tersusun, baca. Saya tulis dulu. Untuk kalau orang bersungguh-sungguh nak belajar agama, nak faham asas, baca Sahih Muslim. Baca Sahih Muslim. Lepas dah baca tu, kita boleh nampak, pentingnya bila kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita boleh nampak itu cara hidup Nabi SAW. Kita boleh bayangkan dalam kepala kita, ini cara hidup Nabi SAW. Nabi bangun pagi, Nabi buat apa? Nabi solat macam mana? Nabi jumpa orang macam mana? Nabi wuduk macam mana? Nabi keluar macam mana? Nabi bersama dengan isteri macam mana? Nabi pergi perang macam mana? Nabi lepak macam mana? Pakaian Nabi macam mana? Makanan dan minuman Nabi macam mana? Nabi tidur macam mana? Ucapan Nabi macam mana? Zikir Nabi macam mana? So, bila baca Sahih Muslim, dalam kepala kita, kita boleh dapat satu gambaran bagaimana kehidupan Nabi SAW. Dengan mudah dan tersusun. Baca tu. Ada sebahagian agamawan marah. Betul tak boleh. Saya tulis mungkin sini sikit lah. Saya kata, kalau kamu boleh baca novel, kamu mampu baca Sahih Muslim. Tak ada sebab kamu tak mampu baca, tapi kamu boleh baca novel. Mana punya penulis novel, kalau kamu baca, kamu mampu faham apa yang dia nak tulis. Tak kisahlah novel cerita cinta ke, cerita perang ke, cerita Pak Meon punya cerita ke apa. Kalau itu kamu boleh baca dan kamu boleh faham dan jiwai, tidak ada sebab untuk kamu tak boleh baca dan faham Sahih Muslim. Ada orang bantah pada ketika itu. Dia kata tak boleh. Kalau ajar orang baca Sahih Muslim tanpa guru, orang akan tersesat. Sedangkan berapa banyak buku-buku yang bukan sekadar sesat, yang menyebarkan kemungkaran dengan jelas, kita biarkan orang baca. Kita cetak, kita sebarkan, orang baca tanpa sebarang halangan. Berapa banyak tanpa halangan. Tiba-tiba buku yang menghimpunkan kehidupan Nabi SAW, kita bagi gambaran ke orang, jangan baca. Kena ada guru, duduk dulu. Kalau tidak baca, akan sesat. Di luar sana, ada ratusan guru-guru yang sebar hadis palsu. Yang ajar ajaran yang bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Itu kita tak takutkan orang. Tapi takutkan orang, jangan baca hadis. Bahaya. Salah kalau kata baca hadis semudah mampu baca novel. Tak boleh. Baca hadis kena duduk dulu, kena talaqi dulu, kena ada asas dulu. Baru boleh start baca hadis. Pada saya, zaman ni, dia bukan lagi begitulah. Pendekatan itu pendekatan yang tak sihat untuk mempelajari agama. Tak sihat untuk mempelajari agama. Kita baca, mungkin ada bab kita akan salah. Mungkin ada bab kita akan salah. Contohlah, buka Sahih Muslim, tengok hadis. Ada hadis yang ketika Nabi SAW solat duduk, jadi imam, para sahabat di belakang pun solat duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Mungkin kita akan salah. Kita sangka yang, oh hukumnya begitulah. Kalau imam duduk, makmum kat belakang pun kena duduk juga. Kita pun katakanlah orang tu terlajak laju. Baca satu hadis, dia seronok nak pergi cerita kat orang. Cerita kalau imam sakit lutut dekat kampung, dia duduk, kita kat belakang pun kena sembahyang duduk juga. Sampai jumpa guru, guru kata, pandangan tu ada, tapi pandangan tu tak betul, tak tepat. Yang lebih tepat adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di hujung hayat. Ketika Nabi SAW sakit, di hujung hayat, Nabi nak solat berdiri tak mampu, Nabi duduk. Abu Bakar di belakang Nabi SAW solat berdiri. Dan makmum yang ikut di belakang semua, solat berdiri. Hukum ini yang terpakai. Ini bercanggah dengan hadis tadi tu? Tak, yang tadi tu di peringkat awal. Apabila ada dua yang nampak macam tak selari, hukum
terakhir memansuhkan hukum yang pertama. Okey. Bila kita baca hadis, kita akan lakukan kesilapan yang macam ni. Akan lakukan kesilapan yang macam ni. Kita tak tahu, tak ada asas. Kita akan terlepas pandang. Tapi isu-isu yang macam ni, bila kita duduk dengan guru yang telah membaca dan mengkaji hadis, mereka boleh betulkan. Dan apabila guru betulkan, itu akan mencambahkan pemikiran dan otak kita. Oh betul juga, aku terlepas pandang. Hadis tu ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang kata Nabi solat duduk dan para sahabat solat duduk bersama-sama dengan Nabi. Hadis ni pun ada juga yang mana Nabi solat duduk dan sahabat solat berdiri. Rupa-rupanya cara nak memahami hadis ni adalah kena gabungkan dua-dua. Tengok yang mana terdahulu, yang mana terkemudian. Akal bercambah. Sebab tu saya sebut dulu, baca dulu. Baca. Apabila guru bercakap lepas tu, kita boleh tengok, guru ni cerita sama macam hadis. Sama macam hadis. Dan kita boleh dapat gambaran kalau, guru ni cerita macam tak sama dengan hadis je, lain je. Ini zaman yang pada saya sangat perlu kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dengan mudahnya orang akses maklumat, nak dapat ilmu cukup senang dan mudah. Para imam-imam mazhab, mereka ada jasa yang besar. Mereka telah meninggalkan jasa yang besar. Tetapi keterbukaan adalah tuntutan zaman ni. Keterbukaan. Dalam apa sahaja bidang, keterbukaan adalah tuntutan. Kita tak boleh dah nak kawal orang. Kita tak boleh nak kawal. Siapa-siapalah orang biasa, orang awam kan. Dia nak tahu. Contohlah, dia nak tahu. Orang yang katakan bidang sains ke apakah, dia nak tahu. Aku nak tahu pandangan yang paling tepat. Bismillah baca pelan ke baca kuat? Zaman sekarang lah, kalau orang nak tahu, apa dia boleh buat? Buka ChatGPT, pandangan yang paling kuat, Bismillah sebelum Al-Fatihah, dibaca kuat ataupun dibaca perlahan. Tutik, cukup. ChatGPT akan bagi pandangan mazhab, bagi dalil, bagi tarjih. Ini lebih kuat, itu kurang kuat, dalil ini lebih kuat. Itu zaman kita hidup begini. Ini zaman kita hidup. Kalau kita mengajar agama, mengajar orang untuk stop. Jangan keluar daripada kotak pemikiran begini. Ini sahaja yang kamu kena fikir. Jangan fikir di luar ini. Pendekatan itu tak sesuai dah. Dia bukan progresif, dia regresif. Dalam keadaan banyak bidang lain orang ada kehadapan, agama kalau begini, bolehlah cakap akan diikuti oleh sebahagian kecil orang. Tapi orang yang memikir, yang ada akal, yang boleh fikir, yang boleh akses maklumat dengan mudah, saya rasa kebanyakan orang takkan tenteram dengan cara ni. Takkan tenteram dengan cara ni. Sebab akhirnya, otak manusia bila dibuka, aku perlu tunduk kepada siapa sebenarnya? Kita perlu tunduk kepada apa? Allah Ta'ala, Tuhan kita. Apa tuntutan Allah Ta'ala? Tuntutan Allah Ta'ala untuk kamu ikut Rasul yang aku utuskan. Macam mana aku nak tahu yang itu tuntutan Rasul? Ada disiplin ilmu untuk menentukan sandaran sahih ataupun sandaran tak sahih. Apabila sandaran tu sahih, macam mana nak memahaminya? Para ulama telah membawa cara-cara yang berbeza-beza untuk memahami nas. Mereka ada perbezaan, tetapi asasnya adalah Quran, sunnah Nabi SAW. Jadi, berbalik kepada soalan yang banyak tersebar pasal niat dan sebagainya ni, pada saya, mungkin orang tua-tua akan terkesan, tapi menuju ke zaman akan datang, generasi yang akan datang, fiqh tak boleh diajar dengan kesempitan ni lagi lah. Dan agama mesti diajar untuk bagi ruang kepada orang berfikir. Ini zaman yang sangat penting untuk agama, pengajaran agama dikembalikan kepada melihat nas. Tak salah nak ikut mazhab. Bagi pandangan mazhab, okey. Tetapi letakkan nas. Nas perlu diketengahkan. Bukan kadang-kadang orang memperkecilkan nas. Orang memperkecilkan. Takkan kita nak tanya ustaz, ustaz hukumnya apa? Ingat tak dalil? Ingat tak bahasa Arab dia apa? Tak, bukan sampai macam tu. Sekurang-kurangnya untuk amalan kita, nak tenangkan jiwa kita, kita baca, kita tahu, itu kita amal lah, itu je.